Ini teropong digital yang paling gempak pernah aku jumpa. Dia bukan saja teropong, tapi korang juga boleh record video ataupun snap gambar. Dan yang lagi gempak, dia ada night vision guys. Nak tengok dia punya kualiti, ada dekat hujung video nanti. So ini dia, digital night vision. Dekat dalam box, korang akan dapat satu user manual, charging cable type A to type C, satu strap, dan ini adalah dia punya teropong guys. Dia punya berat lebih kurang dalam 590 gram lah. Dekat tepi ni ada hand strap, korang boleh masukkan tangan macam tu. Dekat sini pun korang boleh ketatkan kalau perlu. Dari segi dia punya build quality, daripada plastik yang keras, tapi memang sedap lah, solid gila bila pegang. Dekat bawah ni ada lubang skru, korang boleh pasang pada tripod. Bahagian tepi ni ada port USB-C dan juga satu slot TF card. Dan tepi ni tempat untuk korang adjust dia punya fokus. Untuk bahagian depan dia ada dua jenis, satu yang biasa punya dan satu lagi punya night vision. Untuk jarak night vision dia dapat tengok sehingga 300 meter. Dan pada bahagian atas adalah dia punya button, menu dan sebagainya. On off, arrow up and down, mode, menu dan juga OK. So nak on dia, korang just hold je button ni lama-lama sikit. So nanti dia akan keluar skrin macam tu guys. Dekat dalam user manual ni semuanya complete, korang boleh refer je dekat sini. Untuk teropong ni dia dapat record sehingga 1080p HD video. Korang juga boleh ambil gambar. Cumanya bila korang tengok dekat teropong ni, korang akan dapat nampak dia punya gambar tu macam ultra wide. Tapi bila korang copy file tu and tengok dekat komputer, nampak macam biasa je lah. Dari segi dia punya kualiti, aku tak berapa gemar, tapi still okay. Dan dia ada 8 kali digital zoom. Cumanya bila korang zoom tu memang gambar dia pecah gila lah. Ini pula aku nak test dia punya night vision. Kalau korang tengok dekat bawah tu gelap tau guys. Tapi dalam teropong ni nampak terang gila. Cumanya kalau dia upgrade lagi sikit dia punya kualiti, aku rasa mesti lagi ngam. Untuk pengecasan agak lama sikit, iaitu hampir 4 jam. Tapi korang boleh pakai lama sehingga 9 jam guys. So macam biasa, kalau korang berminat nak dapatkan, link aku ada sediakan.